Pernahkah anda terfikir ketika Empayar Kesultanan Melayu Melaka berada di ambang kejatuhan? Siapakah sosok wanita yang berani berdiri di barisan harapan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Rana Suha binti Aminuddin dari SK Seksyen 6 Kota Damansara. Kod sekolah saya BBA 8250. Hari ini saya akan mengupas sebuah naskah hebat yang merungkai kisah Sri Kandi bangsa, iaitu buku bertajuk Tun Fatimah Sri Kandi Melayu. Buku setebal 208 muka surat ini diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise pada tahun 2021 dan anda boleh memilikinya dengan harga sekitar RM30 sahaja. Sebelum saya mengupas lebih lanjut, eloklah kiranya kita kenal siapakah arkitek di sebalik karya ini. Penulisnya ialah Tuan Abdul Latif Talib atau lebih mesra disapa Pak Latif. Beliau bukanlah nama asing dalam dunia sastra negara. Pak Latif merupakan penulis prolifik yang sangat terkenal dengan siri novel sejarah Islam dan pahlawan Melayu. Kehebatan Pak Latif terletak pada kemampuannya menghidupkan kembali watak-watak sejarah yang kaku di dalam buku teks sekolah menjadi susuk tubuh yang bernyawa, beremosi dan dekat di hati pembaca. Dengan pelbagai anugerah sastra yang pernah dibenanginya, tulisan beliau sentiasa menjadi rujukan bagi mereka yang ingin mengenali sejarah melalui kacamata penceritaan yang mengasyikan. Jadi, apa yang menjadikan buku ini sangat istimewa dan wajib ada di rak buku anda? Daya tarikan utamanya sudah tentu pada gaya penulisan novel sejarah itu sendiri. Membaca buku ini tidak terasa seperti membaca fakta sejarah yang membosankan. Pak Latif berjaya menyulam fakta sejarah yang kukuh dengan elemen dramatik yang mengusik jiwa. Anda akan dibawa merentas masa ke abad ke-16, merasai sendiri kemegahan Istana Melaka, tipu daya politik dan dentuman meriam Portugis. Buku ini bukan sekadar memaparkan peperangan, tetapi ia adalah sebuah naskah yang menyalami emosi seorang wanita Melayu, lembut bicaranya, menjaga adat dan tata susila, namun bertukar menjadi harimau betina apabila marah keluarga dan negaranya dipijak. Bab 7 merupakan bahagian yang paling mencengkam jiwa dan dikupas dengan sangat cemerlang dalam buku ini adalah konflik dalaman Tun Fatimah. Bayangkan beban yang terpaksa ditanggungnya ayahnya Bendahara Tun Mutahir dan suami tercintanya Tun Ali mati dibunuh akibat fitnah keji dan permainan politik istana. Dalam keadaan jiwa yang hancur lebur demi menyelamatkan zuriat dan negaranya, Tun Fatimah terpaksa menelan kepahitan yang tidak terbayang di akal. Beliau terpaksa menerima lamaran dan menikah dengan Sultan Mahmud Shah, individu yang bertanggungjawab di atas tragedi berdarah keluarganya. Di sinilah kemuncak kehebatan buku ini. Para pembaca boleh melihat pada bab 9, muka surat 120, Tun Fatimah tidak duduk meratapi nasib. Beliau menukar dendam menjadi kebijaksanaan. Sebagai permasyuri Melaka, beliau menyusun strategi memastikan anak-anaknya menjadi pewaris tahta. Dan yang paling epik, beliau sendiri yang menyerum pakaian perang, mengangkat senjata dan memimpin tentera Melaka menentang armada Portugis pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Buku ini meninggalkan impak yang sangat mendalam melalui 3 pengajaran utama. Pertama, kekuatan mendudukkan emosi. Tun Fatimah mengajar kita erti pengorbanan tertinggi. Beliau meletakkan kepentingan kelangsungan bangsa dan negara jauh lebih tinggi berbanding dendam pribadinya. Kedua, pemerkasaan wanita. Wanita Melayu bukanlah sekadar perhiasan di istana atau perlengkap di dapur. Sejarah membuktikan wanita adalah tiang seni negara yang mampu mengambil alih tampuk pimpinan dan pertahanan apabila keadaan mendesak. Ketiga, bahaya bara fitnah. Buku ini memberi peringatan keras bahawa kejatuhan sesebuah empayar yang hebat selalunya bermula dari dalam. Hasad dengki, rasuah dan fitnah sama bangsa adalah musuh sebenar yang meruntuhkan Melaka. Bukannya senjata Portugis semata-mata. Kesimpulannya, semangat Sri Kandi ini sangat bertepatan dengan
Sepotong kata pujangga yang berbunyi, tangan yang mengain buayan mampu mengguncang dunia. Kata-kata ini secara tepat menterjemahkan sosok Tun Fatimah di dalam karya Pak Latif ini. Beliau adalah simbol kelembutan seorang ibu dan ketegasan seorang pahlawan. Bagi anda yang mencari naskah yang mampu menyuntik semangat jati diri, keberanian dan kesedaran sejarah, Tun Fatimah Sri Kandi Melayu adalah naskah yang wajib anda baca. Dapatkan segera dan selamilah sendiri kehebatan Sri Kandi bangsa kita. Sekian, terima kasih.